Selamat pagi warga internet. Hari ini destinasi Cik Man ke Sri Menanti Kuala Pilah Negeri Sembilan. Jom kita ikuti perjalanan ini. Pagi ni ada anggota polis yang escort Cik Man, jadi bertuah lah Cik Man hari ni sebab kena escort. Jadi satu kenderaan lain pun tak ada di luar Kesas ini kecuali Cik Man dan motosikal polis yang mengelilingi Cik Man. Sebenarnya hari ini adalah delegasi summit ya. Jadi kebetulan Cik Man lalu sini dan polis tu terus mengarahkan Cik Man lalu dan dia akan escort Cik Man sampai ke simpang keluar ke Putrajaya. Sekarang ni Cik Man di Bandar Seremban ya. Jadi Cik Man suka melalui jalan ni sebab pemandangan di Bandar Seremban ni cantik. Jadi Cik Man akan lalu di kawasan bandar ni dan mengimbau kenangan lama. Sebab Cik Man dulu pernah sekolah di Seremban ini. Dan sekarang kita lalui jalan Bukit Putus yang baru. Sebenarnya Cik Man nak masuk ke jalan Bukit Putus lama tapi ada event jadi jalan untuk masuk ke simpang Bukit Putus yang lama tu diorang tutup, jadi diorang arahkan untuk melalui jalan yang baru ini. Jadi tak dapatlah merasa selekoh yang ada di jalan Bukit Putus lama ni.
Cik Man pun belum sarapan lagi, dan sekarang ni kita singgah di roti canai kari kambing yang terletak di Ulu Bendul. Jadi gerai ni dekat dengan jalan, senang aja. Jadi kalau Google pun yang dah ada roti canai kari kambing ini. Jadi kita rasalah macam mana keenakannya roti canai kari kambing ini. Dan untuk air minuman kita kena ambil sendiri yang terletak itu. Jadi ada 3 jenis minuman lah, yang mana pilihan anda. Jom kita makan, dan ini pilihan ni lah, kari kambing, dan juga ada kuah-kuah dal ataupun kari. Selain pada kari kambing ada kari ikan juga Untuk harga roti canai kari kambing ini, korang kena datang sini dulu baru tahu harga, dan juga kena rasa macam mana sedapnya roti canai kari kambing ini. Perut pun dah kenyang, dan kita akan teruskan perjalanan kita ke Istana Seri Menanti. Dan sekarang ini kita lalui Teraci Dan Teraci ni memang terkenal dengan itik panggang ni lah. Jadi nanti bila patah balik ke Kelang, Cik Man mungkin akan beli itik panggang yang terletak di Teraci ni. Dan sekarang kita masuk simpang ke Jalan Istana Seri Menanti. Jadi ini first time Cik Man lalu jalan ini, dan kita tengoklah macam mana pemandangan di sekeliling perjalanan kita ke Istana Seri Menanti ini.
agak kecewa juga jadi dah sampai di Istana Sembilanti ni tapi ditutup untuk kerja-kerja pembaik pulih. Jadi agak kecewa jugalah Cik Man yang datang jauh dari Kelang semata-mata untuk ke Istana Lama Sembilanti tapi ditutup kerana kerja-kerja membaik pulih sedang dijalankan. Hajat di hati tak sampai untuk melihat Istana Lama Seri Menanti, dan sekarang ni Cik Man on the way nak balik dan akan singgah di Teraci untuk beli itik panggang tadi. Jadi inilah pemandangannya di sekitar ataupun sebelum sampai ke itik panggang Teraci. RM5. Boleh lah. Boleh. Seko. Saya siapkan potong ya. Ya. Itik panggang pun dah dibeli dengan harga seekor RM45 dan dia siapkan bekas dan itik tu dah dipotong, diletakkan bekas, jadi senang kita balik. Dan Cik Man dalam perjalanan balik ini kemungkinan akan singgah di Ulu Bendul untuk rehat seketika dan tekak pernah kering, jadi mungkin kita nak rehat dulu di Ulu Bendul.
Jika suka video Cik Man TV ini, jangan lupa like, subscribe dan share. Sekian, terima kasih. Kemanakah destinasi Cik Man selepas ini? Jangan lupa follow Cik Man TV. Sekian, terima kasih.